Hampa tahu tak, semalam aku ada pergi tengok debat calon presiden KMUM dekat API UM, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. So mereka adalah buat sesi pertanyaan daripada orang-orang yang mai dengar daripada debat tu. Ada beberapa isu yang ditujukan agak personal. Ada yang daripada geng-geng Yumani, mereka ni tanya soalan kepada suara siswa. Pada sesi KMUM 2024-2025, yang menjadi kerajaan KMUM pada itu adalah suara siswa ex Yumani. Jadi soalan apa yang dia tanya tu? Hang dengar ni. So soalan yang senang je. Dalam PRK tahun lepas, semua orang tahu suara siswa telah berbakat dengan Yumani dalam bertanding. Masa itu suara siswa telah mendapat pinjaman sebanyak 3,000 daripada Yumani untuk membayar pakai. Tapi sampai sekarang, berkali-kali Yumani menuntut hutang daripada pimpinan suara siswa. Bayar hutang! Tenang semua. Yumani tanya soalan kepada suara siswa. Kalau ada duit untuk bagi bantuan berkempen PRK untuk sesi ni, kenapa tak ada duit nak bayar hutang yang sesi lepas? Ada duit bagi roti percuma, ada duit bagi air percuma, tapi kenapa tak ada duit untuk bayar kita? Untuk menjawab soalan juga dengan jelas, kami akan bayar, tapi fikirkanlah, sekarang ni PRK, duit tu kalau bayar kat korang, macam mana kita nak jalan? Jadi saya rasa niat anda salah. Niat anda meminta hutang pada kali ini untuk menghentikan kami daripada bertanding. Itu yang salah. Sumpah weh, macam-macam drama weh semalam.